sekarang saya ada kat Kuala Mint House yang baru yang tengah renovate lagi. Kalau tengok dekat sini, nampak tak? Nampak estetik kan? Tapi saya tak mau tunjuk lagi semua sebab saya nak tunggu grand opening kita. Bila akan buka yang baru, hampa kena tunggu kami bagi tahu update dekat TikTok kami. So kalau macam tu hampa kena follow kami dulu lah. Nanti kami akan bagi tahu bila nak buka. Boleh lah hampa main tengok kedai kami. Lawa lah nak habaq ni kan. Aku rasa sekarang kalau nak beli walk in dekat kedai memang tak ada lah. Sebab kedai kita yang lama dah tutup, dah kosong lah. Memang tak ada orang dah. Okay, so kalau hampa nak beli, nak dapatkan daging, boleh dapatkan dekat outlet kita. Yang pertama kita ada Aeon. And then kita ada dekat MBG, dekat Syafburi Putrajaya. Yang mana dekat Putrajaya tu, Pitang tu. Boleh dapatkan kita punya daging juga. And then kita ada juga dekat ST Roshamat. Seluruh ST Roshamat ada je. So kalau nak daging kita boleh dekat sana. Tapi kalau nak lagi best, lagi murah kan, nak lagi cepat, nak postage terus, boleh masuk TikTok live kita sekarang sebab mereka tengah buat promo. Buat promo, saya tak tahulah harga murah macam mana kan. Mana tahu dapat rezeki lagi murah. Pergi join live kita sekarang, mereka post laju terus kat rumah hampa. Okay, so jom.